Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam ini Allah izinkan untuk sama-sama dapat kita melihat dua hati yang berkasih sayang bakal disatukan dengan sebuah ikatan yang suci dan halal di sisi syariat serta memenuhi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada malam ini insya-Allah tuan-tuan dan puan akan berlangsungnya majlis ijab dan kabul bagi menyatukan dua hati di antara Nur Zainisa binti Zainal dan pasangan hatinya Putra Hafiz Ikmal bin Muhammad Saifuddin. Baiklah saudara, kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terbit pagi, kalau tidak kerana Tuhan, tidak kami sampai kemari. Diumumkan ketibaan VIP pada hari ini saudara Zaihul bin Zainal ke ruangan majlis diiringi bersama dengan keluarganya. Insan yang bertanggungjawab menghadirkan kami kemari. Terima kasih banyak-banyak. Bila saudara, syukur Alhamdulillah pada malam ini bersama dengan keceriaan dan juga keharmonian yang seperti mana dapat kita saksikan, lebih meriah lagi bersama dengan kunjungan-kunjungan daripada ahli keluarga, sanak saudara yang telah bermula tiba di perkarangan majlis. Mewakili pihak tuan rumah Encik Zainal bin Muhammad Yasin dan Puan Jania binti Yaakob, sekali lagi merakamkan ucapan selamat datang, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, menyambut kunjungan daripada anda dengan tangan yang luas terbuka. Hendak ditabur di Lembah Kayangan dengan titipan gurindam seloka, bahasa dilentur secantik pandangan. Majlis mengalu-alukan kehadiran Tuan Jurunikah yang bertugas merangkap Tuan Imam Masjid Kampung Raja Uda untuk tampil ke laman pernikahan. Selamat datang Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipersilakan untuk bersama-sama ke ruangan nikah. Adat tuan, adat berserah, tertib sopan mengatur langkah, adat bersirih, adat sejarah. Untuk tuan kami bersembah. Kita tumpukan perhatian untuk menyaksikan perarakan langkah masuk bakal pengantin lelaki Putra Hafiz Ikmal bin Muhammad Saifuddin diiringi ayahanda dan juga bonda yang tercinta. Hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam majlis yang penuh barakah ini, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya sebagaimana yang dihajat-hajatkan, apa yang diimpi-impikan, syukur Alhamdulillah Allah makbulkan. Pada hari yang berbahagia ini bakal disatukan dua hati di antara pasangan yang berkasih sayang ini dengan sebuah ikatan yang halal dan suci di sisi syariat dan memenuhi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum ini status mereka sebagai seorang bujang, insya-Allah sebentar sahaja lagi akan bertukarlah status mereka menjadi pasangan suami dan isteri. Makanya akan sempurnalah sebahagian daripada agama buat pasangan bakal pengantin kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita doakan semoga rumah tangga yang akan dibina oleh mereka berdua akan dilimpahkan barakah dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi dengan segala hormatnya, saya menyerahkan majlis kepada Tuan Jurunikah untuk meneruskan atur cara. Dipersilakan. Menguruskan pendapatan, perbelanjaan, hutang dan mengejar keselesaan hidup. Jadi nasihatnya adalah hendaklah membuat perancangan bersama. Hidup sederhana, jauhilah pembaziran dan riba, utamakanlah keperluan yang asas. Bismillahirrahmanirrahim. Putra Hafiz Ikmal bin Muhammad Saifuddin. Dengan ini saya menikahkan anak saya Nur Zainisa binti Zainal dengan mas kawin RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Zainisa binti Zainal dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Ya, Fatihah lapan 5 lah. Dengan sekali lafaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtam alaina bisu'il khatimah. Ya Allah yang Maha Pengampun, di dalam majlis yang permai ini, Ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah raja sehari yang kami raikan pada hari ini. Ampunilah kedua ibu bapa mereka serta kaum keluarga, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertukar alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah jiwa kami yang berada di dalam majlis ini, dan jadikanlah majlis ini sebuah perhimpunan yang penuh dengan pengampunan dan keberkatan-Mu, Ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, berkatilah perkahwinan mereka ini seperti mana Engkau memberkati perkahwinan junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah, sebagaimana Engkau memberkati ikatan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, seperti mana jua Engkau memberkati perkahwinan Nabi Adam dan Siti Hawa. Permudahkanlah urusan rumah tangga mereka, jadikan mereka pasangan yang soleh dan solehah. Kurniakan jua kepada mereka zuriat yang soleh juga solehah. Seterusnya Engkau eratkanlah ukhuwah silaturahim kepada setiap ahli keluarga mereka, menjaga hubungan kekeluargaan ini supaya tiada keluarga yang akan merasa kehilangan. Bahkan semaikan di hati keluarga-keluarga ini bahawasanya mereka telah mendapat anggota keluarga yang baharu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah wa ala barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin.